Jawapan kepada remuk di bahagian tangan. Sekiranya Zara menapak kaki. Kiranya Zara landing ke tepi sehingga menyebabkan patah tangan dan kaki macam ini tidak akan berlaku. Arrow merah adalah kalkinium akan pecah apabila adik Zara menapak dengan kaki, tetapi tangan tidak akan patah. Sekiranya tangan dan kaki patah, maknanya adik Zara menapak kaki dan tangan. Apabila menapak kaki dan tangan, bahagian arrow hijau akan patah, bukan kalkinium. Disebabkan berkongsi berat badan, maka tangan dan kaki tidak akan hancur sebagaimana kecederaan yang dialami oleh adik Zara.